Apa khabar semua? Wonderful. Tak cukup kuat. Tak Apa cukup khabar kuat. semua? Terima kasih. Pertama kali saya nak mengucapkan terima kasih kepada Rich World kerana sudi menjemput saya pada malam ini untuk berkongsi rahsia kejayaan saya, pahit manis saya dalam bidang perniagaan. Okey, saya bermula dan bersama dengan Rich World pada last 2009. Oh. 2009 kita pergi preview saja. Masa tu Dekat sikit mic tu. Masa tu sekarang ni saya dah berjaya, saya dah dapat duit pampasan, saya buka cerita saya dibuang kerja. Okey. Ya, saya dibuang kerja pada usia saya 37 tahun dan sekarang saya berusia 43 tahun. Oh. Bayangkan pada usia 37 tahun you kena berhenti kerja, dibuang kerja. Lepas itu mana you nak cari kerja gaji dengan gaji 3,000, 4,000 lagi, betul, dengan komitmen dengan hutang. Jadi saya buntu, saya down dan sebelum ni saya nampak dekat dalam surat khabar gambar doktor. Jadi saya pergi. Saya pergi dan saya terus sign up. Saya ingat lagi masa tu memang saya bermula dengan property agent. Saya sign up kursus MKK. Kursus. Habis tu je, lepas tu saya closing. Masa tu kursus. Okey, sekarang baru program. Okey, lepas tu saya closing. Duit closing tu saya dapat commission, saya bayar untuk ilmu. Oh. Dan saya berkawan dengan orang yang inginkan kejayaan dalam diri dia. Okey, jadi saya ingat apa yang doktor cakap dalam MKK tu, kita selalu kata orang tu, bersyukur, kita selalu sujud, kita selalu kena mengenal diri kita dan kita kena surround dengan orang-orang yang positif. Jadi selepas itu saya sign up platinum. Dan straight pada tahun 2010 tu sampai 2012, saya straight continue platinum class sampai saya graduate. Dan saya always circle dengan kawan-kawan yang positif. And then saya sentiasa rewind balik dekat YouTube motivation yang doktor berikan pada seminar-seminar beliau. Dan yang paling best sekali dalam program doktor adalah TTT. Train the trainer. Siapa yang dah ada TTT? Okay. TTT tu paling bagus di mana dia ajar kita disiplin. Apa animalnya tu TTT tu? Train the trainer. Okay. What does it do? Train the trainer tu mengajar kita untuk sentiasa standby, sentiasa get ready dan sentiasa get ready ya. Dan saya kadang-kadang saya ada satu kes yang baru-baru ni pasal kes tenant saya lambat bayar sewa dan kami padlock. Lepas itu saya cakap, staff saya tanya kenapa. Saya cakap dia punya kesalahan, takkanlah landlord nak kena bayar interest dekat bank. Sounds like memang ridiculous, memang dahsyat. Tapi we have to educate our tenant. Dan dia tak marah dan dia bayar plus dengan interest. Saya cakap benda-benda ni yang TTT ni yang banyak mengajar saya tentang leadership. Benda-benda ni jadi dia menjadikan kita seorang yang tough, seorang yang tegas dan seorang yang ada stand. Ada pendirian ya. Okey, dalam MYB pula saya belajar macam MYB mana tu apa animalnya? master your business. Okay. Master your business tu maknanya kita kena tahu betul-betul dalam perniagaan kita. Kita mesti very niche dengan perniagaan kita, kena fokus. Okay. Okay. Dan saya masa saya mula jadi property agent tu, saya dapat closing mula dengan 3,000. Okey, bulan ketiga saya dapat 6,000. 6,000 saya bagikan sikit untuk program doktor platinum. Jadi every 2 months, every 3 months saya akan masuk kelas doktor. Saya masuk advanced marketing power, saya masuk kelas sales advance. Sales advance. Semua program doktor saya masuk sepanjang tahun 2010 sampai 2012. Dan saya memang master semua program doktor. Tapi berbaloi. Berbaloi. Berapa income kau sekarang? Aku kau je.
Berapa income? Berapa income Cik Puan sekarang? Income saya maintain 60,000, 70,000 walaupun dalam keadaan yang macam swam-swam, jerebu-jerebu ni. Berbayar tak? Lebih. Yuran yang bayar dulu? Lebih. Saya masuk ni program doktor, it turns me 360 darjah. Masa saya masuk first year 2010 tu memang saya dalam keadaan yang semuanya surat merah yang datang kat rumah. Oh. Personal loan surat merah, kereta surat merah, rumah surat merah. Dan I boleh bayar semua tu hujung tahun 2010. Alhamdulillah. Sekarang pakai kereta apa? Dah surat merah lagi? Tak ada dah kan? Tak ada dah. Kereta apa sekarang pakai? Alahai, nak cerita ke? Ceritalah. Cerita. Ada. Dulu surat merah, sekarang kereta apa? Warna merah juga kan? Apa keretanya? Beamer. Apa? BM. Oh, BMX. BMX. 5 tahun je ya, Sheila? Saya, yes. 5 tahun saja. Masa tu, kita masa tu struggle dan susahlah masa tu dengan kena tipu lagi. Tapi satu je saya tahu, kita mesti kena ada mentor. Mentor yang betul. Alhamdulillah. Okey Sheila, pesanan terakhir Sheila kepada peserta-peserta 2,000 orang ni. Bagi saya lah, kita cari guru yang betul. Cari guru yang betul-betul yang boleh bawa kita ke satu arah sahaja. Sentiasa syukur, sentiasa sujud dan sentiasa mengingatinya. Itu saja. Dan Alhamdulillah sekarang ni, macam kata doktor saya ingat, you mesti fokus pada satu bisnes. Apabila bisnes tu dah berjaya, then only you diversify to another business. Dan sekarang saya adalah pengasas produk Glossina 17 yang telah berada di pasaran dan semalam dah keluar surat khabar ruangan bisnes. Terima kasih. Wah, wonderful. Itulah kejayaan saya pada 2015 ni. Alhamdulillah. Thank you. Berikan tepukan untuk Sheila Ramlee.